Waalaikumsalam. Encik Fahmi ke ni? Ya, saya. Okay. Tak tolong turun. Tak pun parking kereta yang telah disediakan. Baik. Turun tu, tak boleh nak masuk dah. Oh, tak boleh. Okey, baik bang. Yang ni boleh kopi. Okay. Kami nak pergi register dulu. Register kedatangan dulu. Mana nak register? Sini bang. Ada Abang Syarif. Ada. Nak juga masuk review. Encik Syafiq ke? Ya, saya. Si Putri Syarif dulu. Anak berapa orang Ada 2 orang. Angkat pelan-pelan. Tak wah. Okay guys. Aku dapat tapak nombor 30. Tapak ni dia dia menghadap sungai lah. Memang cantik tapak ni. Air dia memang cantik lah. Jernih. Bagi aku tapak ni puas hati lah aku dapat. View dia memang best. Kan? Keadaan gedung, tinggi pokok-pokok sawit. Tapak dia cantik. Batu halus. Kan? Dia berbatu halus macam ni. So tak merosakkan kemah korang lah.
Memang ada buat berniaga lah. Lagi ke? Kat mana? Tengah Halim. Kau mandi. Jalan nak ke KTM. Semua. Kita breakfast dekat Tanjung Malim. Oh, kat situ? Dekat Merah Sate. Oh. Sebelah. Oh. Jauh import datang sini eh. Jauh. Untuk dari Tanjung Malim ni. Itu lah tu. Now. Kecil perak. Kita tengok. Pagi. Dia tak, bukan cekicau tu, ingat cekicau. Dia rasa dicari perak. Saya ni. Aku mula-mula ingat tadi macam kotiau. Bukan cekicau. Kotiau goreng lah. Cekicau kerang. Kotiau kerang. Saya ingat memang cekicau kerang. Pupuk ke, taiping ke. Dia panggil macam tu lah. Kotiau kerang lah. Perak ni dia lebih kepada Chinese sikit lah. Dia caca ni selalu feeling kan. Caca feeling kan. Perak dia memang kerja gerang kan. Bagi cili sikit kan. Baru lah. Okey bang. Terima kasih. Kuetiau kerang Perak. Terima kasih. Pertama sekali kita ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir ke Keramik Gosh kali ini. Bagi tepukan untuk diri sendiri. Oh, tak semangatlah, tepukan untuk diri sendiri. Siap. Bagi memuliakan dan merahmati majlis kita ni, kita nak jemput Ustaz Piu. Mana dia? Piu apa? Piu Faris daripada Nakama. Oh, Nakama ada Piu? Bagi tepukan untuk Piu Faris untuk baca doa bagi memberkati majlis kita 3 hari 2 malam di Kampung Sahum ni. Dijemput Faris. Silakan. Ramai-ramai amin. Adik-adik tanda tangan amin. Bismillah. Semua tanda tangan. Ni cepat. Kita tengah je. Kita tengah je. Air dekat tu. Cari lah tujuan. Cepat bang. Oh, gila shock. Wow.
Ni waktu janganlah. Kita santai-santai saja berkonsepkan keluarga. So kita nak semua orang happy saja sepanjang kita punya kemit. Okey? So saya harap benda ni akan berlaku sebentar lagi. Saya nampak semua pun sangat-sangat supportive. Memang kau-kau je bawa barang. Supportive gila ni. Semua orang betul-betul ni siap macam-macam lah. Dan juga kita akan beritahu lah sedikit syarat-syarat untuk kita punya pertandingan. Semua orang standby saja. Kita masih menunggu semua kawan-kawan. Ada lagi 2 minit kan ikutkan. Ikutkan peraturan kita ada lagi 2 minit untuk set up. Selamat pagi kawan-kawan. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Okey, cun. Alhamdulillah semua dah bersuara. Okey. Kita dah akan mulakan kita punya pertandingan pada bila-bila masa saja. Tapi sebelum tu kita akan jalan-jalan sikit lah kawan-kawan. Okey, tanya-tanya ni. Sarawak je. Laksa Sarawak Ghost. Laksa Sarawak? Ghost. Kau meniru abang. Laksa Sarawak Ghost. Okey, boleh. Laksa Sarawak Ghost nama dia. Yang ni Roti poket tuna. roti poket mon. Tuna. Oh, tuna. Okey, roti poket tuna. Okey, cantik. Jadi apa? Tapi jangan pergi malu orang Sarawak lah. Kita buat yang terbaik. Presentation. Okey, anda boleh berada di tempat masing-masing. Juri akan berjalan. Sambil tu juri akan interview ke apa saya tak pasti. So juri akan rasa insya-Allah. Kalau dia rasa nak rasa dia rasa, kalau tak rasa saya tak pasti. Sebab kita ada ramai juri. Tapi supaya rasa tu akan dihukum. Sejuk. Rakyat Malaysia mengharap kemenangan saya pun. So, tak ada lagi ya? Berhenti ya? View kita ada 800. Ni Laksa Sarawak Wild. Pipi kakak kat mana? Daun-daun ni aku. Abang nak satu. Ha? Ada gear? Ini. Dia kena gaul sikit. Tengok sungai cepat. Wow, bestnya sungai.
ambil gambar beramai-ramai cepat. Tolong bagi gambar. Tolong bagi gambar. Tolong. Apa MC? Wajar. Wow. Habis tunggu. Habis tunggu. Aduh.
sesi utama kita. Nakama Superstar temukan. Yang seterusnya tempat. Okey, kita terima kasih Kak Ju. Terima kasih banyak. Okey, kita jemput pula. Juri kedua kita Atul. Atul. Okey, kita pas. Okey, Atul akan menyampaikan hadiah kepada tempat keempat, ketiga, kedua dan pertama. Okey, jadi tempat keempat tanpa membuang masa kita terus umumkan. Cik Fauzi daripada FFK. Laksa Sarawak. Banyak dia masak ni kan. Semua orang dapat rasa. Ramai dapat rasa Laksa Sarawak ni. Nak udang dah. Udang dapat itu. Aduh, dahsyat tu lah. Patutlah menang. Rupanya ini bagi udang dulu. Okey. Tanya pemenang. Okey, tiga juri dah ada juri lain yang mana. So kita fair jangan risau. Dan pemenangnya adalah Zamrud Amira. Roti Jala. Yeay. Kau gila tak menang macam dapur tu. Macam dapur ni buat kat situ. Okey, tanya. Wah. Tengah sikit. Tengah makan lagi kawan kita ni. Okey, tanya. Tanya. Okey, sebenarnya kita prank lah. Dapat ni saja. Dah balik. Kalau dapat ni je tengok balik. Okey. Dapat. Yeay. Tanya. Tepukan lah. Untuk beliau. Tanya. Okey. Kalau nak menang lain kali, buatlah macam dia. Roti Jala. Okey. Jom kita teruskan acara kita yang seterusnya. Okey. Buka. Bagi saya, saya bagi. Buka bol. Okey, mari sini bol. Okey. Ini memang pun nak banyak lah. Dia jarang dapat ni. Ini mantap bol. Nombor 24, voucher RM100, shoppingan Payokan daripada Mayang Sari. Tanya ke Muhammad Fauzi bin Masran. Okey, mari bang, kita carry. Kita tengok apa yang kena. Semua bawa anak kali ni. Pandai korang. Okey, adik buka. Cuba belum buka kan satu. Kita nak tengok aja ni. Harapan kita nak keluarkan kat semua itu. Okey, nombor 91 Coaster Cup daripada MRR World. Tanya. Dan yang seterusnya anda dapat senyum mbak. Nombor 63 voucher tapak 3 hari 2 malam Whitestone Campsite. Sambung terus tak balik. Tanya. Okey, seterusnya Nom Ain bin Muhammad Yusuf. Give me